Okay, hai, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak review satu smartwatch daripada brand Huawei yang aku dapat daripada Shopee untuk aku review. Pada korang yang tengah nak lose weight tu, sesuai untuk korang miliki, untuk track korang punya calorie intake, step dan sebagainya. Okay, korang boleh tengok video ni aku review. Okay, ini adalah smartwatch Huawei Band 10. Aku pengguna Huawei Band 4 dah beberapa tahun. So jadi aku sarankan korang untuk beli kalau korang nak training untuk weight loss journey ke, untuk brisk walk ke, dia ada detail kat sini semua. Lepas tu korang boleh connect kat dengan korang punya handphone. Sekejap nampak tak? Ada berapa kilometer korang dah jalan, berapa step korang dah jalan, berapa kalori yang korang dah bakar. So kalau korang dalam weight loss journey, korang patut ada jam macam ni untuk detect segala korang punya maklumat kesihatan, step, berapa kalori korang dah bakar untuk seharian. Okay, dia ada juga apps korang boleh connectkan dekat korang punya phone. Okay, korang akan dapat jam kalau korang beli, korang akan dapat charger dan manual book. Kita tengok charger dia pakai magnetik charger dia dan manual book dia dalam ni. Okay, charger dia pakai magnetik. Kat bawah ni tempat charger dia, nampak? Okay. Okay, harga sekarang tengah promo dalam RM104. Kalau korang nak beli, korang pakai link YouTube Shopee Shopping aku, akan dapat diskaun untuk subscriber aku. Okay, terima kasih kerana menonton. Nanti aku akan buat review lebih panjang lepas aku cas, sebab sekarang bateri tak ada. Okay, korang cepat-cepat grab. Huawei Band 10 tengah buat promo. Korang boleh, ataupun korang boleh beli melalui link back produk yang aku letak. Okay, Assalamualaikum, bye.